Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sayang kumbang cari makan, terbang seiring di pohon duku. Mari tuai, mari dengarkan, hamba titipkan bicara buku. Yang dihormati guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya, Kamarul Yasir, ingin menyampaikan rumusan tentang sebuah novel yang sangat menarik bertajuk Silat Warrior. Hasil pena seorang penulis yang berasal dari Terengganu yang merupakan karya saudari Sharina Elisa. Novel ini diterbitkan oleh Bookyard dan dicetak pada tahun 2022. Novel ini juga setebal 138 halaman. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Amir. Dia merupakan seorang pelajar biasa, tetapi hidupnya mula berubah semenjak dia mempelajari ilmu silat. Pada mulanya, Amir hanya ingin belajar mempertahankan diri. Namun, setelah berlatih, dia mula memahami bahawa silat bukan sekadar seni pertahanan, tetapi juga satu warisan bangsa yang mengajar tentang disiplin, hormat dan keberanian. Tambahan pula, buku ini bukan sahaja dengan penuh aksi, ia juga syarat dengan nilai-nilai murni. Tamsilnya, kita mestilah berdisiplin dan rajin berusaha untuk menggapai sebuah kejayaan. Kemudian, nilai menghormati guru-guru terutama ibu bapa dalam kehidupan. Terakhir sekali, kita mestilah memanfaatkan ilmu untuk kebaikan. Tuntasnya, buku Silat Warrior amatlah menarik. Wak Ima memberi banyak pengajaran berguna kepada masyarakat. Pendek kata, saya amatlah bangga membaca kisah ini kerana ia telah mengangkat nilai budaya Melayu serta semangat juang seseorang pahlawan sejati. Sekian, terima kasih.